Jom pergi ke kedai. Tak boleh lah, kan dah nak solat ni. Alah, tak apa. Kejap je. Mana boleh kita menangguhkan solat? Entah, tak baik tau kalau kita menangguhkan solat. Dah lah, kalau kau tak nak, sudah. Jangan, solatlah dulu. Macam terdengar sesuatu lah. Astaghfirullah. Kenapa korang bising-bising ni? Kan dah nak solat ni. Dia ni ustaz. Dia nak pergi ke kedai. Sebenarnya kan kita orang dah nak solat dah ni. Betul-betul. Dah lah dia ajak saya, Ustaz. Halo Ustaz, saya lapar lah. Lepas solat, baru pergi ya Atif. Tak nak pergi juga. Atif, dengar apa yang Ustaz nak sampaikan ni. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak muda, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimah. Jagalah Allah, nescaya Dia akan menjagamu.